syurga kita. Jadi untuk tidak membuang masa, persilakan Al-Fatihah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Nashhadu annahu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazihu anha illa harik. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati di sekelilingnya untuk diperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sadaqallahul azim. Suratul Isra ayat pertama. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Pengerusi yang berbahagia, Al-Fadhil Tuan Imam bersama dengan ahli jawatan kuasa masjid dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, para tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah, kita dapat berkumpul, dapat berada di dalam rumah Allah, menjadi tetamu Allah, dan duduk di dalam majlis ilmu, membincangkan suatu peristiwa yang agung yang disebut sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kita solat fardu Isya sehinggalah kita balik ke rumah kita pada malam ini. Maka orang ini, kata Nabi, setiap langkah dia datang ke masjid itu, Allah Ta'ala beri ganjaran pahala. Dan selangkah dia datang ke masjid lagi, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Berapa banyak langkah yang dia nak sampai ke mana masjid, sebanyak itulah dia dapat pahala. Dan bila dia masuk ke dalam masjid, dia mulakan dengan langkah kaki kanan, mulakan dengan baca doa, mulakan dengan niat iktikaf, dia dapat pahala lain pula. Bila dia semaya sunat, masuk masjid ni dia ada sejenis semaya sunat. Setiap kali kita sapa ke masjid, nama dia solat sunat tahiyatul masjid.
dia dapat pahala lain pula. Bila dia sembahyang fardu berjemaah, dia dapat pahala lain. Bila dia berwiri zikir, dia dapat pahala lain. Bila dia berada dalam majlis ilmu, dapat pahala lain. Maknanya berapa banyak pahala yang dapat. Ini adalah merupakan dipanggil ladang, merupakan gedung perbendaharaan pahala yang cukup banyak yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk tetamunya yang setiap kali datang ke rumah Allah. Maka beruntunglah orang yang dijemput datang ke rumah Allah, boleh mari 5 kali sehari. Ini rezeki yang besar. Tapi tak ramai yang suka mari sebab tak nampak. Tapi kalau benda ni dalam bentuk material yang boleh tengok, tak muat masjid. Itulah realitinya. Jadi syabas tahniah kepada diri kita masing-masing, kerana di atas dasar iman Allah Ta'ala jemput kita sampai ke rumah Allah. Hebat tak hebat duduk di masjid ni, selama mana kita duduk, selama itulah pahala kita bertambah. Bila niat i'tikaf tu duduk saja ke, tidur ke, dapat pahala. Hak kita buat ibadat tu pahala lain dah. Maka kita ni nak pahala yang cukup banyak selama kita hidup di dunia pada hari ni. Pahala-pahala ni nak buat apa? Pahala-pahala ni kita nak umpama dengan apa? Umpama dengan duit. Kita hidup di dunia hari ni nak duit ya. Orang Malaysia dia panggil RM, jiran sebelah dia panggil bak ataupun kok, sebelah selagi tu dia panggil rupiah Indonesia, sebelah jiran sebelah tu dia panggil dolar Singapura. Semua tu duit belaka. Untuk apa? Untuk kegunaan harian. Tetapi kita nak balik ke akhirat kelak, kena bawa duit juga. Untuk nak guna pakar di sana. Maka duit yang kita kena bawa balik di akhirat bukan RM, bukan rupiah, bukan dolar, bukan apa. Hari setakat ni ya. Maka duit yang kita kena bawa untuk balik menghadap Allah Ta'ala di hari akhirat, pahala. Maka hidup hari ni biar banyak kita sediakan bekalan ini, sebab hal ni hak laku. Hak nama anak, nama isteri, nama ibu bapa, adik-beradik, waris-waris, sains sahabat, pangkat jawatan, gelaran, kedudukan, harta benda, apa kebesaran kita bangga pada hari ini, tak laku belaka. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah qalbin salim. Hari yang Allah Ta'ala kata tak berguna, la yanfa'u, tak berguna, tak lakulah. Malun wala banun, harta benda dan anak pinak, waris-waris keturunan ni tak erak belaka. Illa man atallah, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Itu yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka kita bina kehidupan kita ini di dalam meniti perjalanan menuju balik kepada Allah, sementara kita belum ditamatkan riwayat hidup kita di dunia ini. Buatlah pahala sebanyak-banyaknya. Hal ni yang akan bersama dengan kita sehingga kita masuk dalam kubur nanti. Ini sebagai mukaddimah untuk kita. Baik, ceramah kita malam ni berkenaan dengan Isra' Mi'raj. Cerita Isra' Mi'raj ni dia cerita tuan-tuan. Tetapi cerita dia adalah cerita akidah. Sebab tu kita kena pandang kepada Isra' Mi'raj ni, dia adalah merupakan akidah. Kalau sekadar cerita saja tak tahu ke mana. Maka kisah ini siapa yang buat? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri buat. Buat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipanggil sebagai apa? Mukjizat. Mukjizat nombor 1 yang besar kalinya adalah Al-Quran. Maka Isra' Mi'raj ini adalah mukjizat nombor 2. Nabi ada beribu mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda. Hak besar-besar dan juga hak kecil-kecil. Maka kita bincang malam ni salah satu mukjizat yang Allah Ta'ala beri pada Nabi. Nama dia Isra' dan Mi'raj. Apa makna Isra' ini? Isra' ni maknanya berjalan waktu malam. Mi'raj ini makna dia naik ke langit. Jalan waktu malam, lepas tu naik ke langit. Siapa buat benda ni? Allah.
Mana cerita, mana dalil, mana buktinya? Ini ayat yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam suratul Isra. Dibaca kepada kita tadi ayat pertama tu. Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah. Tengok susunan ayat tu. Allah Ta'ala mulakan di ayat pertama, satu-satunya di ayat pertama di awal surah dimulakan dengan kalimah subhana. Ni surah ini sahaja. Subhana ni makna maha suci. Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia, Allah yang maha segala maha ni buat benda ni, cerita benda ni. Gapo Tuhan yang maha suci ayatnya? Asra bi abdihi. Bawa pergi jalan hamba dia. Hamba di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba di sini, Nabi ni dia pergi melibatkan jasad dan body, bukan mimpi. Jelas kan? Laila, waktu malam. Bila sebut kata waktu malam ini, memang dia berlaku waktu tengah malam dah. Dia tak serupa dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu Allah Ta'ala kata, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan malam Lailatul Qadar itu. Dah, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni maknanya Lailah. Lailah ni maknanya satu malam yang sempurna, satu malam yang penuh. Bermula bila Lailatul Qadar ini? Iaitu Lailatan ini bermula waktu maghrib sehingga waktu subuh. Tu tempoh waktu Lailatul Qadar, satu malam penuh. Adapun Isra Mi'raj ni dia bukan satu malam. Dia mari perkataan Lailah ni maknanya tengah malam dah. Bukan lepas maghrib, bukan lepas isyak. Lepas daripada separuh malam, sekitar lebih pukul 12 dah. Maknanya benda ni sekejap, bukan lama pun. Dan balik semula tak sampai subuh. Tak sampai subuh lagi sampai dah. Tak masuk subuh lagi. Start mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Atus tepat dia ni. Dia punya apa stesen permulaan yang nak mula ni adalah di Masjidil Haram. Sebut Masjidil Haram semua orang kenal. Yang terletak di Makkah Al-Mukarramah. Masjidil Haram ini masjid nombor 1 atas muka bumi. Masjidil Haram ini masjid yang paling berkat. Masjidil Haram ini sesiapa yang mendirikan salat di dalamnya, ganjarannya 1 kali salat, 1 kali semaya 100,000 kali ganda pahala. 100,000 tu atas. Jadi sebab tu kita nak pergi umrah, nak pergi haji, tak payah nak kira lah sebenarnya. Sebab semakin banyak kita belanja duit, semakin banyak kita dapat pahala. Dan tak rugi pun. Allah Ta'ala ganti lebih baik lagi daripada tu. Terutamanya kita hak kaya-kaya ni lah. Hak tak ada tu nak kata apa. Jadi maknanya, kehebatan Masjidil Haram yang Allah Ta'ala mulakan peristiwa ini, pergi kepada mana? Ilal Masjidil Aqsa. Menuju kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Haram duduk mana? Mekah. Masjidil Aqsa duduk mana? Di Palestin. Jarak antara Mekah dengan Palestin ini, kalau zaman kita pada hari ini melalui kapal terbang orang panggil, 1 jam tu lebih. Sekitar 2 jam. Kalau menaiki unta jalan kaki biasa gini, sebulan baru sampai. Yang Nabi gini tak sampai semalam ni. Sebab tu nak bagi tahu bahawa cerita Isra Mi'raj ni dia cerita yang pelik tetapi benar. Yang diingkari oleh manusia. Sesiapa yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, hukumnya adalah kafir. Sebab Allah Ta'ala abadikan kisah ini dalam Al-Quran. Maknanya siapa tak percaya kepada ayat ini, maknanya dia ingkar kepada ayat Allah. Allah Ta'ala kata, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nusnihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda
غيرها ليذوقوا العذاب. Allah kata sesungguhnya sesiapa yang kufur kepada ayat-ayat aku. Mana ayat-ayat Allah Ta'ala ni merangkumi seluruh 30 juzuk Al-Quran. Satu buah Al-Quran itu adalah semuanya ayat Allah yang ada berapa ratus ribu. Allah Ta'ala kata siapa kufur kepada ayat aku, ingkar pada ayat aku, gapo dia akan dapatnya? Saufa nuslihim nara, aku nak masuk dia di neraka. Tu akibatnya. Pas neraka pula lagu mana? Neraka ni adalah tempat bakaran, tempat azab, tempat seksa. Di mana bila api neraka aku dibakar ni, apa ni? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Allah Ta'ala kata kau masuk dia dalam api neraka ni, kemudian bakar kulit dia ni. Setiap kali hangus, setiap kali masuk, setiap kali terbakar, aku ganti kulit lain pula. Maknanya bukan terbakar hangus dak, bukan selama-lamanya gitu dak, tetapi diganti kulit sentiasa baru. Bapanya ghairaha liyadhuqul azab, aku ganti kulit lain ni supaya dia sentiasa rasa azab. Ani tempat kesudahan orang yang mengingkari ayat Allah, termasuklah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Maka Allah Ta'ala sebut satu-satu hal cerita ini. Daripada Masjid Haram pada Masjid Aqsa ni jaraknya sejauh mana tadi? 1 jam lebih kapal terbang. Jadi makna Nabi gitu sekejap saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dua masjid yang Allah Ta'ala sebut. Allazi barakna hawla, yang kami berkati di sekelilingnya ataupun di sekitarnya. Sekitar mana? Sekitar Masjidil Haram. Berkat dia setara mana? Sesiapa yang mendirikan salat, sesiapa yang melakukan apa-apa kebajikan di dalam kawasan tanah haram Makkah, maka dia diberi ganjaran pahala 100,000 kali ganda. Tanah haram Mekah ni seluas mana? Siapa yang isytiharkan tanah haram Mekah? Orang yang mengisytiharkan tanah haram Mekah adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi sebab tu untung kita pergi Mekah ni, selama kita di Mekah, kita duduk dalam tanah haram, buat apa-apa kepada sedekah pun 100,000. Baca Quran 100,000, semai sunat 100,000, tawaf 100,000, wa umrah 100,000. Semua amalan kebaikan kita buat 100,000. Ini yang dikatakan barakna haulahu, yang kami berkati sekitar Masjidil Haram itu. Hebat kan? Linuriyahu min ayatina, untuk aku nak tengok, kata Allah Ta'ala, tunjukkan kepada dia tanda-tanda kebesaran aku, kata Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini jelas kan? Satu-satu Allah Ta'ala tu cerita berkenaan Isra dan Mi'raj. Dan sejarah ini berlaku bila? Gapo tujuan nak jadi benda ni? Apa kaitan dengan kita? Dan apa yang kita kena ambil untuk dijadikan sebagai amalan? Maka cerita peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Mana ke-10 kenabiannya? Mana ketika tu umur Nabi kita 50 tahun. 10 tahun jadi Nabi tu. 10 tahun jadi Nabi ni maknanya tekanan yang Nabi hadapi pada masa tu berada di kemuncak, dia panggil. Puak Mekah, puak Arab musyrikin Mekah ni dia tekan sungguh Nabi. Dia tak peduli kepada Nabi. Dia tolak secara total agama yang Nabi bawa. Dia lawan sungguh-sungguh. Tapi Nabi tetap sampaikan agama dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa tak ada putus asa. Siapa pada peringkat mana? Siapa pada peringkat pada tahun ni lah Allah Ta'ala matikan dua orang yang dikasihi oleh Nabi, iaitu pertamanya isteri dia Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kenal tak siapa Siti Khadijah ni? Siti Khadijah ni bukan sebarangan isteri, tuan-tuan. Wanita ataupun orang pertama yang memeluk Islam adalah dia.
Dan Allah Ta'ala jodohkan Nabi dengan Khadijah merupakan seorang wanita yang paling kaya di kota Mekah. Hampir keseluruhannya harta Mekah itu milik Siti Khadijah. Dan Khadijah bila berkahwin dengan Rasulullah, dia pergunakan seluruh harta benda dia untuk diinfak pada jalan Allah. Nak cari mana baik setara tu. Kawan ni kena tekan, kawan ni kena tindah, kawan ni kena tuduh, kawan ni kena maki, kawan ni kena caci. Nabi kata aku balik ke rumah. Khadijah tengok kepada aku. Dialah bui semangat ke aku, bagi motivasi ke aku. Percayalah kita orang baik, kita tak ada masalah. Biarlah dia nak buat baik, dia nak buat buruk apa, itu urusan dia. Tapi kita tetap tunjuk kebaikan. Banyak Khadijah ni bagi semangat motivasi kepada Rasulullah. Nabi kata apa? Aku bila mendengar kata-kata Khadijah ini, seolah-olah hari ni aku tak dengar kata-kata buruk daripada orang lain. Semangatnya Nabi. Harta benda dia habis pada jalan Allah, maka hari ini Allah Ta'ala matikan Khadijah. Bagaimana keadaan Nabi pada masa itu? Anak-anak yang masih kecil, dakwah yang masih panjang perjalanan. Orang Mekah dalam memuncak dengan membenci kepada baginda. Isteri yang dikasihi pula dimatikan. Bukan senang Nabi nak uruskan dakwah tuan. Duduk sebulan 5 hari, mati sore pula. Nama dia Pak Dara tu siapa? Abu Talib. Abu Talib ni jaga Nabi sejak bila? Waktu Nabi umur 8 tahun. Lepas pada tok dia mati tu, Abu Talib jaga. Sampai Nabi 10 tahun, bawa Nabi pergi nega. Nabi menikah remaja, Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi menjadi Nabi, Nabi menjadi Rasul. Sampai dia usianya. Walaupun dia tu tak masuk Islam, tapi dia tak pernah bantah dakwah Nabi. Orang tak berani nak buat huduh ke dia. Sebab apa? Sebab mikir kepada Pak Dara ni pelindung utama kepada Nabi dari segi keselamatan dan moral dia panggil. Hari ni tak ada dah Pak Cik dia. Maka Mekah itu sedih. Orang Mekah tak suka dengan Nabi ni, sorok. Dan mereka tak ada segan, tak ada malu lagi dah ke Nabi. Dia nak buat apa, dia buat. Apa yang dia buat? Dia marah ke Nabi, kau teruk. Setiap jalan, setiap lorong yang Nabi nak lalu ni, ada orang belak. Bela ni tak boleh. Abu Talib dia bela. Bahkan dikeluarkan pekeliling surat kajian Mekah, buat keluar surat, siapa-siapa yang bercakap dengan orang yang bernama Muhammad bin Abdullah, tegur dia ke, jawab hak dia tegur ke, adalah salah. Siapa buat lagu ni akan dikenakan tindakan undang-undang, ditangkap dan dipenjara. Setara tu orang sekat Nabi. Sampai kepada peringkat rumah Nabi tak boleh nak dibuka pintu. Ada musuh nak khianat. Pas nak dakwah kepada siapa? Maka di sinilah Nabi mengalihkan pandangan. Gi ke mana? Nabi kata nampak gayanya, tengok cara ni dengan Mekah ni tak ada apa dah. Tak ada orang no. Betapa tak lakunya agama Allah. Ni sebelum berlaku Isra Mi'raj ni, hak benar ni dulu Allah Ta'ala uji Nabi. Hak ni dulu Nabi lalui. Maka Nabi ajak seorang saya nama dia Zaid bin Harisah, pergi ke satu tempat yang jaraknya lebih daripada 90 km. Nama dia Taif. Jalan kaki tuan-tuan. Merentasi padang pasir yang panas. Turun bukit, naik bukit, nak sampai ke Taif. Bukan seperti kita hari ni. Siapa di Taif ni, orang Taif tanya demo siapa? Nak pergi mana? Apa tujuan mari sini? Sombongnya. Nabi royak perkenalkan diri hamba Muhammad bin Abdullah, utusan Allah, datang sini mari nak sampaikan agama Allah. Macam-macam dah caci yang terima. Selama mana Nabi duduk situ? 10 hari. Setiap lorong, setiap tempat, setiap orang yang Nabi jumpa, semua Nabi royak Islam. Nabi ajak kepada agama Allah. Tak ada seorang pun masuk Islam. Aku ingat ke Mekah tu teruk dah. Taif lebih teruk lagi. Balik Muhammad. Sini bukan tempatmu.
Orang Taif tak terima pun agama Islam, kata dia. Balik Muhammad, salah alamat demo ni. Bukan setakat tu, bukan setakat tak terima, bukan setakat halal balik, suruh budak-budak pekor. Redah, lontah kawan ni. Dia pekor Nabi ni di tengah. Nabi duduk di tengah-tengah. Ni satu garisan, satu baris pemuda-pemuda kaum Bani Saqif. Ni satu baris pula dengan jarak yang dekat. Dia ramai-ramai pakai lontar Nabi dengan batu sehingga luka Nabi, berdarah jasad Nabi. Zaid kata, jangan kamu lakukan demikian, itu Rasul. Tuan-tuan, waktu perang Uhud, ketika Nabi tu luka, Nabi sentiasa ditapu darah sepanjang titik atas bumi. Sapuh di baju, sapuh di tubuh. Sahabat kata, kenapa ya Rasulullah? Lalu Nabi memberitahu, malaikat Jibril datang memberitahu kepada aku, andainya darah Rasul ini gugur ke bumi, hancur manusia dilaknat oleh Allah. Nabi kata, aku tak nak tengok benda tu. Saat tu Nabi pertahankan diri dia. Jadi Honi ni Zaid kata, aku tengok titik darah daripada jasad Nabi. Lalu kata Nabi, kita beredarlah wahai Zaid, berlindung di balik batu yang disebut hari ni Masjid Kok, tempat hongona supasiku tu terbina sebuah masjid hari ni. Sinilah Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya lemahnya diri aku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau tidak kerana takut kepada agamamu, kalau tidak takut kepada kemurkaanmu, nescaya aku tak mari sini, ya Allah. Aku tak buat kerja ni. Dan aku tidak ada kekuatan, ya Allah. Engkau Tuhan yang maha berkuasa sekalian alam. Wahai Tuhan, hinanya aku di mata manusia. Wahai Tuhan, persaksilah agamamu, tak ada siapa yang sudi. Wahai Tuhanku, andainya manusia yang ada di hadapan aku ini, yang aku sampaikan agamamu kepada mereka, lalu mereka tolak dan benci, ya Allah, ini yang engkau takdirkan, aku reda, ya Allah. No, ya, siapa tahu tu Nabi serah diri kepada Allah. Aku tak kuat, ya Allah. Dalam keadaan darah yang sedang bertitik, dalam keadaan jasad yang sedang berpeluh, datangnya malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala utuskan kami datang untuk mohon izin dengan Tuhan untuk kami angkat bukit, hempak kepada penduduk Taif. Siapa tawar? Malaikat Jibril. Nabi kata, tak apalah, biarlah. Itu jawapan Nabi. Sedangkan katanya malaikat Jibril, kami angkat dah. No, bukit mana? Bukit Abi Qubais yang terletak bersebelahan dengan bukit Safa di kota Mekah, kami telah bawa dan hentikan di Qarnul Manazil, tempat bermikatnya orang-orang haji. Andainya Rasulullah kata, ya, sepatah hancur Taif. Tapi Nabi kata, jangan. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamu. Tuhanku, kata Nabi, hidayahlah kaumku, sesungguhnya mereka tak tahu, ya Allah. Biarlah dia luka, biarlah dia sakit, biarlah dia dimalukan, biarlah orang tak terima. Tak apa, kata Nabi, tapi aku nak, walaupun bukan generasi hari ini, akan ada generasi anak ataupun generasi cucu yang akan menerima agama Islam. Tak apa dah, kata Nabi. Ini yang dikatakan Amul Huzni, tahun duka cita bagi Rasulullah menghadapi kehidupan harian ini dalam menelusuri gerakan dakwah baginda. Balik semula Nabi ke Mekah. Orang Mekah bila bunyi Nabi nak balik tu, mereka cepat-cepat buat roblok, skap jalan, jangan benar Muhammad tu balik. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha pemurah, yang maha penyayang, pada malam ini, iaitu 27 atau 26 malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, Allah Ta'ala jemput nabinya untuk menghadap Allah. Ketika mana? Ketika Nabi sedang berada di rumah sepupunya Ummu Hani yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Malaikat Jibril jemput Nabi, ambil Nabi. Ni Nabi antara nak tidur dah.
Bawa pergi ke satu tempat nama dia Hijr Ismail. Tuan-tuan nama nak suruh faham ni, baik kita bayangkan Baitullahil Haram. Ini Kaabah. Kan ada 4 penjuru. Penjuru ini dia panggil apa? Rukun Hajarul Aswad. Ni dia panggil penjuru ni penjuru apa? Rukun Iraqi. Ni dia panggil penjuru ni apa dia? Rukun Syami. Ni penjuru ni panggil apa? Rukun Yamani. Jadi antara rukun Iraqi dengan rukun Syami ni terletaknya Hatim dia panggil. Iaitu betul lekun yang disebut sebagai Hijr Ismail. Ini merupakan salah satu tempat yang mustajab kita berdoa. Dan dia merupakan Kaabah. Bahkan Nabi pada malam itu dibawa ke Hijr Ismail ini untuk berlaku satu proses pembedahan dada baginda. Siapa buat ini? Malaikat Jibril. Belah semoti tuan-tuan. Nak bersihkan Nabi. Ini proses. Selesai ni bawa lagi kepada dia alat kenderaan. Nak bawa pergi jalan kan? Mesti ada kenderaan. Kalau kita hari ni kapal terbang ke, kapal laut ke, kenderaan darat ke, ada benda. Maka Nabi dibawa kepada dia sejenis binatang. Ataitu bil buraq wa huwa dabbatun abyadun tawilu dunal baraq. Dah, maknanya dia ni dia bawa datang, Nabi kata kepada aku seekor binatang yang bernama borak. Warna dia putih. Dan dia lebih kecil daripada bagal dan lebih kecil daripada bagal dan lebih besar daripada himar. Mana antara tengah-tengah tu lah. Warna dia putih, kaki dia ada 4, ada 2 sayap. Kenapa nama dia borak? Borak ni bukan binatang dunia, dia binatang syurga. Kan pelik tu. Mana kita jumpa atas muka bumi hari ni binatang kaki 4 ada sayap? Tunjuk kita. Ataupun binatang kaki binatang ada sayap tapi kakinya 4 ada? Tak ada juga. Hanya borak saja. Apa makna borak? Barakaf, iaitu barakun. Mana borak di sini ialah laju, iaitu kilat. Tu dia punya sisi kelajuan dia tu super kilat. Lah sebentar tu. Gak tahu pelik lah. Kalau pergi tengah malam tak ada apa-apa lagi siapa keledah Mekah. Pelik apa? Tapi pelik pada manusia. Jadi sebab tu manusia ni kadang-kadang bila orang cerita pelik, kalau dia tak tengok dengan mata dia tak percaya. Tak percaya tuan-tuan. Dalam Al-Quran itu banyak benda-benda pelik yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Antara mana ambillah serua. Contohnya iaitu bagaimana berlakunya satu peristiwa yang disebut golongan siapa ni? Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi hok tidur dalam gua tu. Yang masuk waktu pagi dia jaga waktu petang. Puak-puak dia katakan kita tidur sehari kau sekira hari. Sebab dia masuk waktu duha, dia jaga waktu petang. Berkali sehari gamanya kata puak dia. Sebenarnya mereka telah tidur 309 tahun. Tak pelik ke? Kita demam bulan seminggu 2 minggu tak bangun tu nak lupuh dah. Dah, kalau kena stroke, kalau hak koma berbulan-bulan bertahun-tahun habis pudih tak boleh gerak apa dah. Hak ni dia comel-comel dia malam-malam tak ada apa. Muka tak berubah, tubuh tak berubah, tak ada apa-apa penyakit. Selama mana? 300 bulan. Tak pelik ke? Pelik pada manusia tetapi tidak pada Allah. Supaya Nabi Ibrahim ketika dia tu tak dapat anak, tiba-tiba satu hari mari malaikat ke rumah Nabi Ibrahim. Dia wayak Ibrahim, kamu akan dapat anak. Nabi Ibrahim kata, anak apa? Anak melalui isteri kamu, Siti Sarah. Siti Sarah kata, saya tua dah. Umur Siti Sarah pada masa tu 90 tahun. Gigi cabut, haid tak ada, kulit kena, mata kabur, rambut ubah. Nak ngandung ke mana? Kata malaikat Jibril, ini adalah tanda Allah, tak pelik pun. Kita hari ni berlaku lagu ni tu, nyawai redem tak mudah lah. Manusia pelik kan. Kan dia berkata kan AI. Zaman hari ni gitu, payah nak beza betul hak dak benar. 2. Satu lagi Siti Maryam tu.
ngandung tanpa suami. Akal manalah boleh terima orang puan ngandung tak disentuh oleh mana-mana lelaki. Tak boleh terima. Tak sah bagi akal. Sebab tu Islam dia bukan agama akal semata-mata. Kalau setakat logik akal semata-mata tak layak kita nak kata Islam itu benar. Sebab dia adalah merupakan agama wahyu yang mesti dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Siti Maryam ni mengandung ketika mana? Usia 13 tahun. Duduk dalam masjid Siti Maryam, bukan duduk mari-mari muna-muna depo kita. Wanita salihah yang tak pernah lehat kepada lelaki walau sebelah mata. Hak tak ada kaitan dengan dia. Bukan main-main. Ketika usia 13 tahun inilah malaikat Jibril masukkan benih ke dalam jasad. Orang tak boleh nak terima. Bukti kata kebenaran dia ni tidak ada suami, tidak gapo, bahawa ini ada tidak salah. Terjawab setelah dilahirkan kepada anak di Siti Nabi Isa, iaitu Nabi Isa tu kecek ketika dia dilahirkan. Tak pelik. Pelik pada manusia, tapi bila menyaksikan tak pelik tu. Demikianlah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan cerita borak tu pelik dah. Ni sehari-hari ni tengok di tubuh kita ya. Tengok atas kepala ada gapo, ada rambut. Rambut ni tu apa? Kalau kita lock, kita biar dia tak caw ke dia kan, dia boleh panjang tahun. Aja cerah tak kerak boleh 20 tahun. Panjang mana rambut kita? Tapi ni hak nama bulu kening, hak nama bulu mata, hak nama bulu lengan, ada panjang. Kau pernah kita gunting kena pergi gunting bulu kening panjang tak? Ada tu tak? Ada tubuh kita Supaya juga gigi. Nah, kuku kita ada jari ni kalau tak kerak boleh 2-3 minggu panjang. Terus tak kerak panjang mana dah puluh-puluh tahun. Tapi gigi ada dalam mulut tu 50 tahun tak aja panjang kali habuk. Tak pelik ke? Siapa buat? Allah. Sepatut ngau umur 50 jekah tu tubik gigi. Tak pun. Nampak tak? Benda simple, benda mudah duduk di tubuh kita, tapi kita tak erti nak mikir. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Gak honi setakat Allah Ta'ala kata asra bi abdihi. Aku nak buat jalan jemput hamba aku seorang. Tak boleh kat habuk. Maka bila dah borak sedia dah, Nabi pada dah telah berlaku pembedahan dah, masa waktu pun start jalan, siapa juru pandunya? Malaikat Jibril alaihi salam. Ni baru nak start kita tu. Saya dah kerja lama subuh sini. Boleh. Boleh duduk amun dah gelik. Nah, tak segar apa nama dia. Mari ingat janji orang. Mas Umar. Nama Mas Umar. Abang Umar. Kalau bahasa Indonesia. Mas tu kan abang. Jadi bila mereka Jibril ni bawa gejala kenderaan itu adalah merupakan borak. Hak gitu Nabi. Kelajuannya sepokilat. Gi melalui mana? Dia ada jadual peta perjalanan. Dia ada stesen. Orang kata apa dia? Checkpoint ke apa? Nah, lepas daripada Mekah ni singgah mana? Madinah dulu. Taibah. Tuan akan berhijrah di sini pada tahun hadapan, kata malaikat Jibril. Nama dia Taibah masa tu. Nah, iaitu hari ni Madinah. Tempat yang subur, tempat yang comel Nabi kata. Gi lagi. Singgah satu tempat. Checkpoint pula sini. Nama dia apa ni? Bukit Turi Saina, selatan negara Mesir. Tempat Nabi Musa bermunajat. Pah Mesir dah. Tempat Nabi Musa bermunajat. Kalau puak-puak kita pergi Mesir, gilah di selatan negara Mesir, di semenanjung Sina tu, mana pergi naik bukit ni, dia panggil Jabal Musa. Tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah. Nabi Musa boleh kecek dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala izin dia bercakap. Bila dia pandang kepada bukit, bukit ni hancur. Kata mu nak kecek dengan aku, mu nak tengok aku lagu mana. Oh ni pun perak dah. Pensang Nabi Musa selama mana. Ni tempat-tempat yang hebat. Lepas tu pergi lagi. Singgah di satu tempat nama Baitul Laham. Tempat siapa? Lahirnya Nabi Isa Ibnu Maryam. Sehinggalah sampai kepada Ardul Muqaddasah, bumi yang suci, bumi yang bersih, iaitu Palestin. Baru masuk Palestin. Di Palestin ada sebuah masjid yang merupakan kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa.
Sini tu dipanggil Isra, jalan di waktu malam. Semua ni sejarah belaka dan ada sehingga ke hari ini. Maka bila sampai di Masjid Aqsa ni lah, borak tu dikatakan hari ni batu tu masih ada. Tempat mereka Jibril ikat borak. Borak tak naik langit. Dia jalan sini ya. Lepas tu Nabi tu pada tu naik langit. Banyaklah cerita dia ni. Dak dia tengok go tu tengok ni macam-macam ditunjuk ke Nabi tu. Antaranya hak bunyi salam belah kanan, belah kiri, belah belakang, belah depan. Panggil belakang. Semua Nabi kata seirah. Nabi kata gapo benar. Hak kanan tu Yahudi, hak kiri tu Nasara, hak belakang tu Iblis, hak depan tu dunia. Hak ni hak keliling kita hari ni. Andainya tuan duduk layar barang ni kan punah habis umat tuan. Sebab ingat kenapa Yahudi dan Nasara Allah Ta'ala sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah Ta'ala kata apa? Orang Yahudi dan orang Nasara tak akan suka pada kamu. Siapa kamu? Kita lah orang Islam. Lang tarda di situ lang abada tu. Lang sampai bila-bila. Maknanya puak-puak Yahudi, puak-puak Nasara ni tak akan suka pada kamu sampai kiamat. Bukan saya 2 setahun 2 dah. Lama dah sejarah ini. Sampai kiamat mereka tak akan suka, tak akan reta dengan orang Islam. Masya Allah. Jahatnya. Sejarah dia panjang. Jadi tak usah percayalah kepada Yahudi. Tak usah percayalah kepada Nasara. Mereka tak akan baik pun dengan kita. Dia sanjung apa? Pas mari lagi ni, hak belakang ni apa dia? Hak belakang tu Iblis. Iblis kata Jibril. Iblis ni adalah merupakan musuh nombor 1 kepada umat Islam. Dan Iblis ni dia seorang je. Hak ku anak beranak dia kuncu-kuncu dia tu syaitan. Maka Iblis ni lah yang minta dengan Allah Ta'ala supaya dipanjangkan umurnya. Dia minta panjang sampai mana? Dia minta panjang sehingga berlakunya tiupan sangkakala kali yang kedua. Allah Ta'ala tak izin. Untukmu Iblis, aku tak benar sampai tiupan sangkakala kali yang kedua mula hidup. Aku nak sangkakala kali pertama ditiup, iaitu sehingga berlaku kiamat. Maknanya Iblis mati juga ketika itu. Jarak antara sangkakala pertama dengan sangkakala yang kedua tu Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Ada mengatakan 40,000 tahun. Lepas pada tu bila berlaku tiupan sangkakala kali yang kedua tu lah baru dihidupkan semula tu. Hak wa minha nukhrijukum taratan ukhra tu. Allah Ta'ala kata daripada tanah ni lah aku akan keluarmu baliknya. Hidup semula ni lah, hidup serentaknya. Jadi lah ni kita tak sampai sini lagi. Kita duk main cerita Isra Mi'raj ni dulu. Jadi hendak kena kita ni nombor 1 musuh Iblis. Iblis berjanji dengan Allah, mu jangan matikan aku. Aku nak buat apa saja kepada anak Adam sampai dia mati sampai kiamat. Kalau suami isteri aku mesti dia balah bercerai. Kalau anak-anak ibu bapa ia jadi anak durhaka, ibu bapa tak reti nak kasih sayang pada anak-anak. Kalau sayang sahabat adik-beradik dia balah, bubuk harta, budak ada deki, ada dendam, ada baju. Semua aku belakang kata Iblis. Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, jangan layan, ini benda yang tak baik. Bahayakan hidup kita berdepan dengan benda ni. Bukan senang kita nak hapus dia, bukan senang. Iblis ni lebih liar dan lebih bijak pada kita. Sampai pada peringkat mana tuan-tuan? Amba lupa dalam ayat Amba mengajar dah. Dalam kitab akidah, Iblis ni bila bangkit daripada kubur, bila bangkit di akhirat kelak, setelah orang syurga, orang ahli syurga masuk syurga belaka, kata Allah, ahli neraka ni masuk neraka belaka, maka Iblis pada ketika Tuhan dunia neraka juga naik atas tempat yang paling tinggi. Dia katakan, wahai sekalian manusia penghuni neraka, lihatlah hari ini di mana kamu berada dalam neraka. Sesungguhnya kata Iblis, aku nak bagi tahu kepada kamu, janji Allah dan janji Rasul itu adalah benar. Janji aku adalah palsu. Maka oleh kerana di dunia itu mu tunggu aku hari ini, mu ikut bersama dengan aku, tunggu akan rasa diazab bersama, kata Iblis. Menangisnya, bencinya, marahnya ahli neraka kepada Iblis. Inilah hati-hati tuan-tuan. Dalam kita hidup, dia sentiasa bersama dengan kita. Nak khenak kita, nak punah pada kita. Itu perangai Iblis. Dia tak kenal siapa. Mari orang serban besar baku ke, jubah 3 lapis ke,
ilmu ijazah bergulung-gulung kau, nyegalah gitu dia belaka. Tu Iblis. Bukan main-main tuan-tuan. Dia ahli ibadat. Dan dia ni ilmu yang banyak. Dan dia ni ibadat setara dengan malaikat. Tapi silap di antara silap besar dia, sombong. Ni antara kesalahan awal di kalangan makhluk kepada Allah Ta'ala ialah Iblis, iaitu sombong dia. Allah Ta'ala kata wastakbara. Iblis dia sombong, tak dengar kata Allah. Jadi janganlah kita ada sifat ini, kerana ini mewarisi sifat Iblis. Wal-iyazubillah. Ini hidup yang kita kena faham. Pas jalan depan ni pula dia panggil, dengan suara lembutnya, dengan manis comelnya, dengan tawaran gotu goni, siapa tak terliur? Dunia ya Rasulullah. Dunia itu adalah zina, perhiasan kata Allah. Ad-dunia itu adalah merupakan tempat manusia ni suka-suka seronok-seronok. Galik dengan ibu bapa, galik dengan adik-beradik, galik dengan pasangan, galik atau benda, galik kerja buat. Dunia. Sebut dunia kasih, sebut dunia seronok, sebut dunia tak letih kita. Tapi kalau bunyi ngajar, kalau bunyi masjid, bunyi surah, oh sakit perut lalu. Tak tahulah nyakit gapo kita. Itulah realitinya. Allah Ta'ala kata wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Ta'ala sebut, hendaklah kamu berlumba-lumba, kata Allah Ta'ala, dalam melakukan kebajikan untuk akhirat kamu. Kena sungguh untuk urusan akhirat, kata Allah. Baru Allah Ta'ala sebut, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa tentang dunia kamu. Dan kita hari ni untuk dunia ni 24 jam kita tak ada masalah. Nak bomogana kita. Ni lah ni di hujung Rajab dah. Bulan depan bulan Syaban. Lepas bulan Syaban, Ramadan. Kita tanam dah cita-cita. Letak nekat azal kawal tak apa. Bulan Rajab tak biasa, tak semua mana biasa-biasa. Kawal bulan Syaban pun biasa-biasa. Nuh Ramadan. Dan Nuh Ramadan tak habis awak dah tu. Dengan semaya terawih tak akan tinggal walaupun 1 rakaat. Dengan puasa nak jaga sungguh-sungguh. Dengan baca Quran sejuzuk sehari. Dengan sedekah rumah hari-hari. Dengan macam-macam. Kita janji. Yakin ke kita? Nak tunjuk Ramadan kita tu comel setara tu, tengok hari ni lah. Tengok bulan Rajab ni. Kali bulan Rajab kita setahun niat dengan majlis, setahun ni kita dengan Allah. Ramadan apa tu juga. Sebab tu kita masuk Ramadan ini semangat. Bukan kerana iman, bukan kerana insaf, bukan kerana taubat, bukan kerana takwa. Sedangkan Allah Ta'ala jadikan Ramadan untuk kamu bertakwa. Sebab tu jadi guli batin habis itu. Kena terawih semalam mehok juzuk yang ngepek tak mudah. Bengong tu imam tu nyebar juzuk. Nah, dah 11 suku baru sudah. Aku ingat kau apa? Dah lah baca tu slow. Tak ada orang baik tu. Nah, itulah kita. Sedangkan kita kena pandang tengok bagaimanalah Nabi aku, siapa ceroh dia kiam. Nabi aku tu mana siapa ceroh? Dia kiam waktu malam Ramadan tu. Lama sebentar Nabi kita sembahyang tarawih. Abu Bakar mampu buat demikian. Jadi kita cari yang terbaik lah. Jadi maknanya hidup hari ni Allah Ta'ala suruh kita berlumba-lumba mencari kebaikan. Baru Allah Ta'ala sebut jangan lupa tentang dunia. Maka 4 perkara ni kunci antara halangan untuk kita dalam hidup hari ni. Kita akan jumpa dengan benda ni. Dan berjalan diteruskan lagi. Tak apalah hamba tiap cerita habis pun. Kalau cerita belakang pun mungkin kita tahu dah sebenarnya. Cuma panah-panah ya malam ni. Hak jenis hak guting lidah, hak hatu kepala. Nah, hak macam-macam belaka dah tu. Semua dia ada hikmah belaka. Dia pelik tapi dia benar. Hak tubik dulu lembu ke apa? Tubik daripada dulu berspik. Lepas tu nak masuk balik tak boleh. Gapo lagi? Jonjo kaya api. Kau tak gerak, kau tambah, kau tak gerak, kau tambah. Tak nampak pelik kan? Pelik belaka. Semua ni kena ajar kepada kita. Hak atuk kepala tu Jibril kata pasal jenis hak tasih semaya. Hak guting lidah ni pasal jenis ngopak dengan kata kau orang. Hak pasal jenis tu ilmu daripada lubang spik tadi nak masuk mula tak ali tu lidah. Perkataan dia kecek. Lidah ni bahaya tak bahaya tu dia keluar. Orang sudah tahu dah dia ni kenyataan dia gini.
Terdekat salah, sesal dia nak ambil kelik tak boleh dah. Sebab itulah hati-hati. Betul juga orang tua kata biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Dah, sebab dia sudah keluar dah, kita nak tarik balik kan? Tak boleh dah. Walaupun kita kata minta maaf lah, salah, tapi orang boleh nilai dah. Hak jujur kaya api banyak pun begitu juga. Dia tahu dah tugas kita banyak ni, tak gerak ni pun tak mampu nak jaga, nak tanggung. Enak lagi. Hak cawangan duk kita, hak kawasan duk kita, hak negeri duk kita, pusat duk kita belakang. Dah ke contohnya. Dah, tu tak kira lagi dengan anak-anak, dengan kerja sehari-hari, dengan harta benda, dengan masyarakat, semuanya akan ditanya oleh Allah. Maka hati-hati kata Allah Ta'ala dalam hal-hal yang demikian. Jadi banyaklah Nabi tengok belum-belum gini. Dan bila sapa di langit mana? Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni kan. Lapisan langit ni kan, lapisan lagi pertama ke langit kedua tu 500 tahun perjalanan waktu biasa. Bayangkan Nabi kira ke mana. Sapa kepada Sidratul Muntaha, sapa kepada hadrat uluhiyah. Uluhiyah ni maknanya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sini Nabi kita sujud kepada Allah. Lalu Allah Taala tanya, ya Rasulullah, apa ya Rasul? Allah Taala tahu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tu dialog tu. Nabi di hadapan Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi berjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu dialog antara Allah dengan Nabi ketika di malam Mi'raj. Maka Allah Ta'ala beri apa ke Nabi? Sembahyang. Hadis sahih menyatakan Allah Ta'ala beri salat kepada Nabi 50 waktu tu. 50. Semua orang sebut 50 lah. Bayang lagu mana 50 ni fardu. Jadi berapa minit sekali kita sembahyang. Itu asasnya dia. Dasarnya di situ. Nabi terima penuh. Tak tahu dah, Nabi tak tahu apa. Waktu orang balik, suka seronok Nabi boleh sembahyang. Waktu orang balik, siapa di langit, tu jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, Allah Ta'ala bagi gapo dia ayat sembahyang. Banyak mana? 50 waktu. Nabi Ibrahim kata apa? Buatlah. Nabi Ibrahim suruh buat. Sebab Nabi Ibrahim sepanjang karier kehidupan dia tak pernah dia bantah perintah Allah. Tak ada. No head. Kita ni dia main 8.20 tak selesai. Nabi Ibrahim tak ada. Berapa dia nampak 8.20 nya kalau buat sekarang? Aku tengok Imam Malik ni 40 tu. Anak abang ngaji di Yaman. Dia kata orang Yaman sebenarnya terawih dia sampai cerah. Beratus-ratus rakaat. Tapi dia gila lah. Imam tu dia gila, makmum tu bertukar ganti. Maknanya siapa nak pergi sembahyang tarawih pukul 8, boleh pukul 10, boleh pukul 12, boleh pukul 2, boleh pukul 4, boleh. Maknanya sepanjang-panjangnya hidup. Kita cerita lagi ke 10. Masuk kalau orang tutup masjid baru mari dia ni. Nah. Jadi Nabi Ibrahim ni Nabi yang tak pernah bantah perintah Allah. Gapo Tuhan suruh, dia buat belakang hati tengok. Tuhan kata tak boleh anak pun dia reda. Tuhan kata mu boleh anak mu kena duduk jauh, dia reda. Tuhan kata mu kena letak jauh daripada jauh bukan kapus sebelah. Jauh sini Palestin. Letak mana Nuh? Mekah Nuh. Gak Mekah bukan separi ni. Tak ada gapo sekarang. Pohon kayu sepohon pun tak ada. Ais titik pun tak ada. Rumah sebuah pun tak ada. Orang seorang pun tak ada. Nabi tak tolong siapa? Kawan ni duduk merah-merah. Bini dia tengok dalam patah lagi. Siti Hajar. Gak Allah Ta'ala kata, mu you agil tak, kamu tinggal. Bukan mu duduk dengan mu tak kelek, mari sini. Buat Nabi Ibrahim. Bila besar, mu meleh pula. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i, qala ya bunayya, inni ara fil manam, anni azbahuka, fanzur madza tara. Surah apa ni? Surah As-Saffat ada. Cerita ni. Ketika anak dia sampai umur cerdik bijak dah boleh apa? Boleh bunyi, boleh bincang. Nabi Ibrahim pun ayat awal. Ayah mimpi tengok dalam tidur ayah sembelihmu. Anni azbahuka, sesungguhnya ayah melihmu. Fanzur maza tara, gapo pandangan modal bab ni? Tanya tuan hak. Apa jawab Nabi Ismail?
Qala ya abati f'al ma tu'mar. Nabi Ismail kata, ya, abati di sini gelaran paling gapo, paling manis untuk seorang anak terhadap ayah dia. Bukan setakat abi, bukan setakat walidi, bukan setakat abah, bukan setakat dak, lebih pada itu. No ayatnya, ya abati f'al ma tu'mar, buatlah sebagaimana Allah Ta'ala tu suruh. Bukan kata Allah, ayo hok men tidur caya. Nah, aku tanya kat orang lain dulu, tak ada. Keputusan tepat dan mutamak, buat. Satajiduni insyaallahu minas sabiri. Mudah-mudahan boleh sabar, kata Nabi Ismail. Buat kan Nabi Ibrahim? Buat. Sembelih sungguh. Ni Nabi gak ada pokok bayar 50 waktu. Tadi dia kena bayar apa? Buatlah. Tu Nabi Ibrahim waraknya dia. Kawan ni pun turun. Siapa lah ni kena? Jumpa Nabi mana? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tanya pun Nabi Ibrahim juga. Nabi Musa kata 50 Nabi. Oh 50. Mana buat? InsyaAllah nak buat. Tak ada masalah lah pada Nabi. Nabi Musa kata, jangan ya Rasulullah. Tuan tak apa. Hak nyanyi Hak bangin Melayu hak malah hangit. Naiklah kawan ni. Sekali naik 5 tu saya potong. Tinggal 45. 45 banyak. Turun naik berapa kali tu? 50 tolak 45. Berapa kali naik? Tinggal 5 banyak ya Rasulullah, kata Nabi Musa. Kaum aku difardukan salat 2 kali ya sehari. Bani Israel yang kuat, yang gagah, yang hebat, ni pun tak semaya, dia kata. Puak-puak kamu, umat kamu lagi lemah, 5 waktu banyak, tak semaya tadi. Pas Nabi kata nak buat agana, aku malu dah nak naik. Tokalah kata dia tak boleh nak buat. Dia tanya diri kita masing-masing, agak-agak kena dan Nabi naik kali lagi. Nah, mana tahu tak ada subuh dengan zuhur kan? Dan Nabi kata dah tak lain. Allah Ta'ala kata 5 tu cukup dah. Nah, jadi 5 inilah asas, dia panggil tonggak ibu segala ibadat yang Allah Ta'ala fardukan kepada Nabi kita hari tu. So sapa kepada semua kan. Semaya ni tak ada istilah ada apa dia panggil dibenarkan, tinggal tak ada. Dia tak suka puasa, tak suka zakat, tak suka haji, tak. Pak haji lagi lah. Ayat tu berkaitan dengan haji tu tahun ke-5 Hijrah. Nabi buat haji bila? Tak ke 10. 5 tahun tangguh. Puasa kalau dah mula lapar sangat, mula letih sangat, penat kerja sangat, nyusu sampai tak ada air susu, mudarat, tak apalah, tak puasa pun dia kata. Cuma kata pas hening. Ada ke tu kelonggaran. Zakat bukan untuk semua orang kaya. Ya. Kalau tak kaya nak buat zakat, mana dia nak makan dia tak ada. Tak kaya. Semaya tak ada istilah tu. Kaya ke, miskin ke, sihat ke, sakit ke, ketua ke, rakyat biasa ke, pemimpin atas kali ke, orang ramai gini ke, sibuk ke, tak sibuk ke, sakit setahu mana pun kena semaya. Pas apabila sampai kamu tu mati. Bukan kata takat 50 lepas tu pecing dah. Nah, selagi mana ada akal. Hak ni hak besar kali benar. Allah Ta'ala jemput secara khusus nah. Panggil Nabi benar witan Tidak kiring, tidak jadikan sebagai wahyu, tidak diterima di bumi dah. Jadi untuk kita simpul benda ni lah, kita jaga sungguh ni. Sebab tujuan sebenar Allah Ta'ala buat kita pun untuk semaya. Jadi pastikan kita kalau ada 5 orang tamu kita cukup syarat 5 orang semaya belakang. Jangan 4 orang semaya seorang yang dok tadi. Semua kes seorang tak semaya tu mudarat belakang. Kena pasti benda-benda gitu. Jadi semaya ni adalah merupakan penentu hala tuju hidup seseorang itu. Nah, senang ke kita, susah ke kita, mulia ke hina ke kita, itu cerita lain. Pasti Allah Ta'ala kata, aku tengok kamu tu sembahyang. Baliklah Nabi. Siapa di bumi, siapa Mekah. Tak subuh lagi. Pergi rumah tadi, rumah siapa? Rumah sepupu dia, Ummu Hani. Pas kawan ni macam orang kata, macam munaman dia, bila ada benda besar kan, benda banyak ni, tak benda ni pula kena royak. Katanya Ummu Hani, ada apa wahai Muhammad? Dia panggil Muhammad, dia tak panggil Rasulullah. Sebab Ummu Hani pada masa tu belum Islam lagi.
Nabi kata, aku ada benda nak royak atau gapo dia? Pergi jalan. Mana? Palestin. Pergi mana? Palestin. Nuh. Dia Baitul Maqdis. Iya. Mau pergi bila? Mana? Aku tak ada kan mana. Patut ni ada dah. Oh, baru kelik. Mu nak royak kau orang kau kata. Iya, kena royak. Aku nak royak kan, kata Umar ni mutasah, baik muda dia. Sebab buat masalah ni, kedudukanmu ni orang tak percaya. Sebab orang dah pakai laut agama mana dah. Dia setiap benda meroyak tu orang kata nawak belakang. Pakal meroyak aku takut nyaya kamu. Nak kesal tu tambah tu. Nabi kata biar. Nak percaya tak percaya aku nak royak. Nah, apa nak jadi? Jadilah. Dalam duduk berdialog dua beradik ni, sepupu ni, jumpa dengan siapa? Abu Bakar. Itu Abu Jahal. Abu Jahal ni tu kerja je mengintip Rasulullah, mengendap Rasulullah. Mana Nabi pergi, mesti dia kena tahu. Tak kira sia, tak kira mana. Tu kerja Abu Jahal. Gak pagi ni sedang molek. Abu Jahal kata Muhammad tak ada isu gapo-gapo ke? Ada kata dia. Gapo? Sebab dia mau kandung kita baru sama. Adalah kata Nabi. Gapo dia? Dah malam tu pergi jalan. Pergi mana? Palestin. Oh. Palestin. Lepas tu nak kau? Iya. Gini ya. Aku nak pergi tempat special kamu. Abu Jahal nak pergi tempat special iaitu tempat ni aku tak pernah pergi kat orang lain. Aku nak pergi kamu iaitu Dewan Darun Nadwah. Dewan Darun Nadwah ni tempat persidangan jemaah Menteri Mekah. Maka bukan boleh masuk main-main situ. Aku nak pergi kamu special. Lepas tu pula mu nak orang ramai. Nabi kata nak orang ramai lah. Nak orang gapo ni orang. Aku je pada tukar elan. Habis dalam siaran TV aku siap belakang. Lepas tu buat banner aku juga. Nah, aku nak free belakang. Maka terpampang satu banner di tengah-tengah kota Mekah, ceramah perdana Isra Mi'raj. Orang peliknya ceramah apa? Isra Mi'raj. Disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah. Tempatnya Dewan Darun Nadwah. Tak pelik kan ni? Isra Mi'raj tu apa pelik, penceramah apa pelik, tempat apa pelik. Muka kawan ni dia buat ni bermusuh. Isra Mi'raj tak rajin dengar. Hak nak buat ya pula Muhammad orang sahuk kali. Semua pun muka dijemput hadir ramai-ramai. Tulis lagi bawah tu jamuan disediakan. Ngerti ni. Sebab orang Mekah ni dia suka bila punya hadiah. Dia dah di Mekah lah, kita sini berapa tu go. Ceramah Nabi. Dan Nabi ceramah, Nabi sapa, Nabi wayak gini-gini sikit-sikit. Tuan-tuan, saya pada waktu malam tadi dibawa berjalan daripada Masjid Haram Mekah kepada Masjid Aqsa di bumi Palestin. Dan pagi ni Alhamdulillah ada sempat balik semula ke tanah air kita. Kau dengar ni kata betul kalau telinga aku ni dengar Muhammad wayak. Kau ni kata gapo Muhammad ni gapo pagi hari gini. Hak ni mukanya mata, hak ni bunyi lidah, bunyi mulut, hak ni akak selipar, hak ni tepuk tangan. Hak Islam tu. Hak Islam dah. Munafik belaka. Murtad habis. Muhammad penipu kata dia. Kecek bagai tak saw bagi akak. Ni kau kata dia Abu Jahal panggil kami. Nak sendengar Muhammad nawak kau. Gagariu. Abu Jahal tepuk tangan. Perangkat aku mengenal kata dia. Pada muka Muhammad. Hak tu hak dia nak benar. Jadi dalam kekusutan, dalam kekalutan huru hara gitu, Abu Bakar tu mari nak tanya, katakanlah kalau kita ada pada masa, kita percaya ke tak Nabi ayat? Percaya ke tak? Tak percaya Dengan iman kita saya tak percaya, sengoti tak percaya. Sebab kita kata hari ni percaya, muka tahu kau cerita. Nah, waktu Nabi Musa berdakwah, mari ikut hamba. Hamba boleh bantu, boleh tolong. Siapa nak ikut Nabi Musa? Nabi Musa tak ada kapal sekarang. No, Fir'aun masih ada. Duit, ekonomi, kuasa, pangkat, jawatan, semua dia belakang. Ikut minta, ikut urus, boleh belakang. Hak ni ada apa? Tukar es batal. Siapa nak tunggu? Tapi setelah kenyataan itu menjadi benar, tukar ni lah bedal air laut jadi jalan. Baru tahu. Kebenaran itu datang daripada Allah.
Jadi Nabi kita dalam kekalutan kita mari Abu Jahal, Abu Bakar kata relax lah berada pelik apanya. Ya kalut tak tahu pasal ni. Sebelum kita nak kata Muhammad ni bohong, Muhammad ni nipu nawak, tanyalah dulu. Nah, tanya dulu pergi buat gapo. Pahal dia pergi tu mesti ada tempat ya dia tengok, tempat dia singgah. Tanya. Kan dia kata pergi pada Palestin, dia tengok masjid. Oh, masjid Palestin tu besar mana, luah mana, warna berapa. Kubah dia ada berapa pintu, ada berapa butin nela, ada berapa banyak, kapet warna. Tanya kat dulu. Oh, tanya. Gak Nabi, ya bukan nak kita tengok benda tu hak sebenar. Pak Ambo mari-mari dia kata, Ustaz, masjid ni ada berapa pintu? Mana ayat tak ni? Nah, Nabi didatangkan gambaran Masjid Al-Aqsa oleh malaikat Jibril. Nabi wayak satu. Semua tepat belakang. Nak gapo lagi? Sahih Muhammad, sahih pula. Nah, Abu Bakar katakan, aku bukan setakat Nabi Muhammad mengatakan pergi kepada Palestin. Jika Nabi mengatakan naik ke langit sekalipun, saya percaya. Sebab yang lakukan ini semua adalah Allah, bukan Rasulullah sendiri. Sebab tu ayat dia kenapa asra bi abdihi, memperjalankan hamba dia tu. Dia bukan gejala hamba, bukan Nabi sendiri. Pelik apa kak? Ambil kes pilah seko. Ni satu. Dalam kuban, tak sampai banyak lah. Bubuh dari supir berdaya ikat kan. Warna air atas darat, warna kereta. Wagi ialah ke bandar Kota Baru, tunjuk airport. Tunjuk pasar raya pergi ke Iomo, apa tengok stadium semua sekali. Dia pun tengok. Lepas klik mula dalam kuban. Dia pun panggil sang-sang dia main nak kena ayah muka. Papuakmu. Nah, mun ayah gapo? Akulah. Kata saya ni. Orang bawa pergi jalan. Mungkin mana? Nu aku gepo. Aku kita se kapal tu aku pergi Iomo, shopping ramah lah. Penuh mulut cerita. Telopong kau dengan nawak nyomu. Soh kamu nak pergi pala tu. Naik tak ada tu mak aku dah. Kata kepala ni bengong. Aku nak ayat kamu, aku ni bukan aku pergi. Manusia bawa aku pergi jalan, aku tengok aja. Pelik apanya? Bukan aku pergi sendiri. Sama dengan hak ni. Yang bawa itu adalah Allah, bukan Nabi pergi sendiri. Pelik apanya? Pelik pada manusia, tidak pada Allah. Hak ikespila tadi pelik pada ikespila, tidak pada manusia. Kan? Nampak tak? Betapa itu Allah Ta'ala nak suruh kita tu faham. Tapi sebab itu peristiwa ini sebenarnya dia adalah hukum. Cerita ni adalah merupakan akidah yang kita kena percaya sungguh-sungguh. Ikat dengan sungguh-sungguh. Jadi sebagai kesimpulan pada kita sebenarnya, nampak dah rentetan cerita secara umumnya kita boleh faham bahawasanya Allah Ta'ala jemput Nabi nak bagi sembahyang. Nak tunjuk kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala, nak tunjuk syurga, tunjuk neraka. Ini gambaran-gambaran akhirat, balasan-balasan buruk. Hak manusia hidup hari yang belakang dah tadi tu. Hak guting lidah ke apa macam-macam. Hak hidup sehari-hari gitu. Ingat akhirat kelak kamu akan terima balasan. Lengkap ke sebuah cerita. Jadi hidup kita sebenarnya skrip perjalanan hidup yang kita tahu dah cerita kita. Hari ni kita hidup di dunia. Lepas pada ni hidup di dunia ini tujuan apa? Untuk ibadat kepada Allah. Jangan buat segala hal lagi. Lepas ni mati, rehat dalam kubur. Lepas tu bangkit sudah. Terima balasan di hari akhirat. Jadi nak selamat di hari akhirat, bekalan kena sedia pada hari ini. Ibu segala bekalan adalah salat. Jadi sebagai penutup kepada kita, di sempena kita berada di bulan Rajab, sikit lagi nak sambut bulan Syaban, lepas tu Ramadan, kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita kesempatan sekali untuk sampai pada Ramadan. Minta Allah Ta'ala terima segala amal ibadat kita. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun semua dosa-dosa kita. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala maaf di atas segala keterlanjuran kita. Dan minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu redha kepada kita. Dan di akhirat sana berjaya kita dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih banyak di atas perhatian yang diberikan untuk kita bersama pada malam ini, dan mohon kemaafan dengan sebanyak-banyaknya. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis merakamkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Mulia Al-Fadil Ustaz Haji Osman bin Mazid atas penceritaan yang panjang lebar berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Semoga apa yang telah diceritakan
yang telah pun dipaparkan akan menjadi ibar dan akan menjadi panduan kehidupan kita. Semoga dengan apa yang kita dengar ini akan menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Haji Osman dan juga Jawatan Bahasa Masjid Mas Omar kerana bersedia untuk menjemput jemputan kita pada malam ini. Jadi untuk itu kami sekali lagi bagi pihak EJK mengucapkan terima kasih kepada muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Dan selepas ini lepas solat nanti kita akan bersama-sama lah amal di sedikit jamuan yang disediakan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.